I dah beli, I ambil XS yang sis sarankan. Pakai tu lemak-lemak terus tak nampak. Happy sangat. Thank you sis sudah share feedback dan juga beli dengan saya. Semoga sis dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan. Ramai tau akak-akak yang suka dengan korset ni. Tapi dengan syarat, korang kena kecikkan 2 saiz. Okay, kecikkan 2 saiz ataupun kecikkan 3 saiz berbanding saiz yang dicadangkan dekat carta saiz. Barulah dia betul-betul grip dan kemaskan korang punya sini. Sebab korang tengok saya tarik dia punya kain tu sangat-sangat elastik. So, korset yang ini lebih sesuai untuk siapa yang badan plus size sahaja. Barulah dia rasa grip dan memang dia kemaskan korang punya sini. So, nampak lagi kemas lah bila korang pakai baju tu nampak lagi cantik. Okay, dia punya kain tu memang sangat-sangat elastik. Korang tengok ni. Okay, yang Patong pakai ni saiz paling kecil tau. Saiz XS. Tapi korang tengok saya tarik, dia boleh tarik sampai jadi saiz yang sangat-sangat besar. Okay. Dan kalau nak pergi tandas pun, korang tak perlu buka semua tau. Korang just buka dia punya cangkuk dekat bawah sini. Dekat bawah dia ada 3 layer cangkuk. Korang just buka bahagian sini sahaja. Nampak tak? Okay. Kalau dah selesai, korang just hook balik sahaja. Okay. Dan sekarang tengok ada promo tau. Korang-korang minat nak beli, cepat-cepat grab dekat beg kuning.